Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kumpulan kami akan membentangkan tugasan kedua bagi subjek pentadbiran dalam pendidikan bahasa Melayu berkaitan dengan kit pembelajaran. Saya Nur Najmi binti Muhammad Zulkifli. Dan saya Putri Nurina Syafia binti Muhammad Zain. Dan saya Nabila Huda binti Hirmain. Okey, kita akan mulakan dengan saya. Saya akan membentangkan bagi bahan sastra terlebih dahulu. Okey, tema yang kami pilih adalah tema alam sekitar dan tajuk bagi buku kami ialah Selamatkan Bumi Kita. Okey, untuk pengenalan, selamat datang ke kit pembelajaran bagi kemahiran membaca. Kit ini direka khas untuk membantu murid sekolah rendah bagi memahami kepentingan menjaga alam sekitar melalui bahan sastra ataupun bahan bukan sastra. Dengan itu, murid dapat membaca bahan dalam kit ini. Okey, dengan kit ini, yang pertama murid akan dapat mengenal maklumat penting, iaitu murid boleh mendapatkan fakta dan cerita terus daripada teks tersebut. Yang kedua, murid akan dapat memahami maksud tersirat teks tersebut, iaitu murid belajar untuk memahami perasaan dan mesej yang tersembunyi dalam cerita. Okey, bagi yang ketiga pula, melalui kit pembelajaran kemahiran membaca ini juga murid akan dapat menakul dan berfikir secara logik. Murid boleh mengaitkan sebab ataupun akibat perbuatan manusia terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir ialah melalui kit pembelajaran juga murid akan dapat menghayati nilai moral, iaitu murid akan didedahkan dengan nilai-nilai seperti tanggungjawab, kerjasama dan menghormati budaya serta etika masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Okey, ini adalah kit pembelajaran yang kami cipta bagi bahan sastra yang diberi tajuk Selamatkan Bumi Kita. Baiklah, saya akan membacakan terlebih dahulu. Pada suatu petang, Aina dan rakan-rakannya sedang bermain di taman permainan berhampiran rumah mereka. Tiba-tiba, Aina ternampak banyak sampah bertaburan di atas rumput. Botol plastik, kertas dan sisa makanan dibiarkan begitu sahaja. Aduhai, kotornya taman ini. Siapa yang buang sampah merata-rata? Kata Aina dengan wajah sedih. Kita tak boleh biarkan saja. Taman ini tempat kita bermain, ujar Kumar. Selepas beberapa ketika, taman itu kembali bersih dan cantik. Mereka berasa sangat gembira melihat perubahan tersebut. Kalau semua orang jaga kebersihan, tentu bumi kita lebih indah, kata Aina sambil tersenyum. Sejak hari itu, mereka berjanji untuk sentiasa menjaga kebersihan dan menasihati orang lain agar tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, daripada kit pembelajaran kemahiran membaca tersebut, kita dapat simpulkan yang terdapat 3 maklumat tersurat yang boleh murid ambil, iaitu yang pertama, di manakah Aina dan rakan-rakannya bermain? Yang kedua, apakah jenis sampah yang terdapat di taman itu? Dan yang terakhir ialah, siapakah yang mengambil beg plastik besar? Okey, selain itu, melalui kit pembelajaran juga kita akan dapat melihat maklumat tersirat yang terkandung dalam teks tersebut. Yang pertama, mengapakah Aina berasa sedih melihat keadaan taman tersebut? Yang kedua, apakah sikap yang ditunjukkan oleh Kumar dalam cerita ini? Dan kita juga dapat menakul, iaitu yang pertama, apakah yang akan berlaku jika mereka tidak membersihkan taman tersebut? Yang kedua, mengapakah mereka bekerjasama untuk membersihkan taman itu? Itu sahaja daripada saya. Kita akan teruskan kepada pembentang yang kedua. Okey, baiklah. Saya akan menyambung pembentang yang sebentar tadi, iaitu Nur Najmi. Jadi seterusnya kita pergi kepada elemen penghayatan dalam kit pembelajaran yang kami hasilkan. Okey, baiklah. Untuk elemen penghayatan,
Yang pertama, berdasarkan cerita yang Nur Najmi baca tadi, nyatakan satu nilai murni yang terdapat dalam cerita ini. Dan yang kedua, apakah pengajaran yang kamu peroleh daripada cerita ini? Dan elemen yang seterusnya iaitu elemen pemikiran kritis. Bat. Yang pertama, pada pendapat kamu, apakah cara lain yang boleh dilakukan untuk menjaga kebersihan taman? Dan yang kedua, jika kamu berada di tempat Aina, apakah tindakan kamu? Jelaskan. Seterusnya, kita pergi pula kepada bahan bukan sastra di bawah tema yang sama iaitu jagalah alam sekitar. Kit untuk bahan bukan sastra kita bertajuk cara-cara menjaga alam sekitar. Sebelum itu, selamat datang ke kit pembelajaran membaca. Bahan bukan sastra dalam kit ini disediakan dalam bentuk artikel ringkas yang bertajuk cara-cara menjaga alam sekitar. Artikel ini bertujuan memberi pendedahan kepada murid tentang kepentingan menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar dalam kehidupan seharian. Selain itu, bahan ini turut membolehkan murid mengenal pasti maklumat penting yang dinyatakan secara langsung dalam teks. Yang kedua, membuat pertimbangan secara logik berdasarkan maklumat yang dibaca. Yang ketiga, murid juga membolehkan murid memahami kesan perbuatan manusia terhadap alam sekitar. Dan yang terakhir, membolehkan murid menghayati nilai tanggungjawab, kerjasama dan kesedaran sivik dalam menjaga alam sekitar. Jadi saya akan membacakan bahan bukan sastra yang dihasilkan. Alam sekitar yang bersih sangat penting untuk kehidupan manusia. Kita perlu menjaga alam sekitar supaya bumi sentiasa selamat dan sihat. Salah satu cara menjaga alam sekitar ialah dengan tidak membuang sampah merata-rata. Sampah yang dibuang di merata tempat boleh mencemarkan tanah dan air. Oleh itu, kita hendaklah membuang sampah ke dalam tong sampah yang disediakan. Selain itu, kita juga boleh mengamalkan kitar semula. Contohnya, botol plastik, kertas dan tin boleh dikumpulkan dan dikitar semula. Amalan ini dapat mengurangkan jumlah sampah dan menjimatkan sumber alam. Kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan sambung cerita bukan sastra yang telah dibaca oleh kawan saya sebentar tadi. Saya akan mulakan. Seterusnya, kita perlu menjimatkan penggunaan air dan elektrik. Menutup paip air selepas digunakan dan mematikan suis elektrik apabila tidak diperlukan dapat membantu menjaga alam sekitar. Kesimpulannya, menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama. Jika kita semua bekerjasama, bumi kita akan menjadi lebih bersih dan indah. Baiklah, berikut merupakan beberapa maklumat yang terdapat di dalam cerita bukan sastra tadi. Yang pertama, maklumat tersurat. Maklumat tersurat pertama adalah mengapa kita perlu menjaga alam sekitar. Maklumat tersurat kedua pula adalah apakah contoh bahan yang boleh dikitar semula. Maklumat tersurat yang ketiga, apakah yang perlu dilakukan selepas menggunakan air. Kemudian terdapat 3 juga maklumat tersirat yang terdapat di dalam cerita. Pertama, mengapakah amalan kita semula penting kepada alam sekitar. Kedua, apakah kesan jika manusia tidak menjaga alam sekitar. Kemudian, menakul. Soalan menakul yang pertama adalah bagaimanakah menjimatkan elektrik dapat membantu alam sekitar. Soalan menakul yang kedua adalah mengapakah menjaga alam sekitar dianggap tanggungjawab bersama. Penghayatan. Kita boleh menanyakan soalan kepada murid seperti nyatakan satu nilai murni yang terdapat dalam petikan. Yang kedua, bagaimanakah kamu boleh mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan harian.
Okey, untuk kita bertanyakan soalan mengenai K-Byte iaitu pemikiran kritis, kita boleh bertanya soalan seperti cadangkan satu kempen yang boleh dilakukan di sekolah untuk menjaga alam sekitar. Kedua, pada pendapat kamu, apakah langkah paling berkesan untuk menyelamatkan bumi? Jelaskan. Okey, baiklah, kita sudah sampai kepada rubrik dan pemarkahan yang boleh diberikan kepada murid-murid kita. Terdapat beberapa kriteria yang kita boleh ukur ataupun boleh kita tentukan. Pertama, dari segi dia punya kelancaran iaitu fasih dan bermakna. Yang kedua, dari segi dia punya sebutan. Yang ketiga, dari segi bacaan iaitu jeda. Yang keempat, dari segi intonasi dan nada. Yang kelima, kemahiran berbahasa. Dan yang terakhir, dari segi ayat mereka. Okey, kami telah menetapkan bahawa rubrik pemarkahan ni untuk bahagian cemerlang kami tentukan 10 hingga 9. Untuk bahagian baik pula kami markah dia antara 8 hingga 7. Untuk bahagian sederhana 6 hingga 5. Untuk bahagian sederhana lemah 4 hingga 3. Dan untuk bahagian lemah 2 hingga 1. Okey, saya akan baca bahagian untuk skor tertinggi sahaja bagi ke semua kriteria yang telah ditentukan. Pertama, okey, untuk cemerlang, murid dapat membaca keseluruhan ayat dan perkataan dengan sangat fasih dan lancar serta dapat memberi makna yang jelas. Itu untuk kriteria kelancaran. Untuk kriteria sebutan, bagi markah cemerlang adalah murid dapat menyebut perkataan dengan sangat jelas dan tepat. Bagi dari segi kriteria bacaan, murid membaca dengan tenang atau mengikut noktah dan tanda bacaan yang lain. Okey, untuk markah cemerlang bagi intonasi dan nada, murid dapat membaca dengan intonasi dan nada yang betul. Murid dapat menggunakan nada yang sesuai mengikut ayat yang dibaca. Okey, untuk kemahiran bahasa pula, murid membaca menggunakan bahasa Melayu menggunakan bahasa Melayu baku keseluruhannya. Okey, murid juga bijak membuat pemilihan kosakata bervariasi, tepat dan sesuai dengan tajuk. Kemudian untuk kriteria dari segi ayat, murid menggunakan ayat yang sangat lengkap dan gramatis. Penggunaan tanda baca oleh murid sangat tepat kepada fungsi dan tujuan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Harapkan dengan pembentangan kumpulan kami ini dapat memenuhi kehendak soalan dan kehendak puan, dan semoga kumpulan kami dapat mendapat markah yang cemerlang. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Bye.